nasi, kita terak pun terkejut satu rumah. Terkejut satu rumah, pinggan makan nasi, terak pun kata terkejut satu rumah. Tuan-tuan bayangkan kawasan seluas itu diterak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dia kata ditiarapkan atas ke bawah. Kemudian turun batu daripada neraka pada yang keluar dan pada yang musafir mereka itu. Orang yang ingkar ni, kalau pada hari bumi tu diterak, dia tak ada di situ, dia pergi mana-mana, Allah turun batu daripada langit, timpa dia dan mati juga dia. Tuhan dia tak lepas seorang pun. Seorang pun tak lepas. Pasal apa? Perintah Allah sudah dilaksanakan. Demikian jadinya. Wa tarakna fiha ayah lillazina yakhafuna al'azab al-alim. Dan kami tinggal padanya, kemudian daripada binasa kafir-kafir itu, tanda-tanda ataupun alamat atas binasa mereka itu. Itu ya, hari ini orang pergi ke Jordan boleh tengok. Pasal apa? Pasal Allah sebut dalam ayat ni apa dia? Wa tarakna fiha ayah. Dan kami saja tinggal kesan daripada apa yang kami buat tu kepada orang kemudian untuk tengok. Sampai hari ni boleh pergi tengok tempat kaum Lut diterbalikkan tu. Sampai hari ni Allah pastikan benda tu dikekalkan supaya orang kemudian boleh tengok, supaya betul rupanya apa yang disebut dalam Quran tu. Maka jadi teladan kepada mereka itu, dan bagi segala mereka yang takut kepada azab yang sangat sakit, supaya tidak berbuat orang yang kemudian seumpama berbuat perbuatan mereka itu. Tujuan dia apa? Bila tengok, ambil yang tiba. Tapi dalam Quran dia kata apa? Orang yang dapat mengambil yang tiba ni bukan semua orang. Orang yang beriman aja boleh ambil yang tiba. Hak tak beriman, dia boleh pergi ambil gambar kat tepi laut tu. Tempat ayam tu diterbalikkan, dia duk pergi ambil gambar. Dia balik main ke Malaysia, dia main belakang lagi. Dia pergi ambil gambar dah di tepi tempat tu, dan dia telah pun diberitahu pada masa tu, inilah tempat kaum Nabi Lut diterbalikkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Pasal apa mereka ni kena macam ni? Pasal mereka ni buat kesalahan macam ni. Dia dengar, dia balik, dia buat lagi benda tu. Ini manusia tidak ambil yang tiba. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'aun bisultanin mubin. Wallahu a'lam. Mungkin tu dia nanti panjang lagi kalau tak nanti. Lepas tu dia akan masuk wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'aun bisultanin mubin. Dan pada kisah Nabi Musa juga ada teladan ketika kami suruh akan dia, yang disuruh Musa cari rasul, jadi rasul kepada Raja Fir'aun Mesir dengan mukjizat yang nyata itu. Fatawalla bi rukni. Dia nak cerita ni, saya dulu prepare tadi, ingat Quran baca cerita ni. Ni yang orang hantar main email kat saya. Mereka hantar mail, dia kata ada seorang arkeologis, satu orang arkeologi, pakar dalam bidang arkeologi ni, orang putih yang bernama Ron Yap. Pada tahun 1988 dia ni arkeologis, so dia ada pergi buat kajian apa ni, benda-benda peninggalan lama, benda purba ni. So di antara kajian yang dia pergi buat ni, dia pergi selam dalam Laut Merah. Dia pergi selam dalam Laut Merah. So dalam apa nama tu dia jumpa beberapa benda. Ni gambar ada sini, gambar ada sini, ni gambar roda, gambar apa nama tu, bukan salib, gambar apa nama, ada bubur roda beli sana beli sini, panggil apa tengok tu, gandak, dia panggil pengandak tu. Jumpa di apa nama, di dalam Laut Merah tu dia jumpa, dan dia bagi fakta daripada kajian orang putih tuan-tuan, pergi buat kajian benda ni. Pasal duk tunggu orang Melayu tak pergi buat, dia pun pergi buat. Orang putih ni dia memang betul kan, dia buat kajian duk pergi, dia dapat tahu cerita dalam Quran, pasal cerita Nabi Musa ni dalam